Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke sesi hari ini mengenai pengurusan projek Microsoft atau Microsoft Project Management. Dalam beberapa minit yang akan datang, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan modul pembelajaran untuk sesi latihan atau coaching yang sering saya laksanakan agar tuan-tuan dan puan mendapat pengetahuan dan ilmu yang mantap dan dapat membantu tuan-tuan dan puan dalam melaksanakan tugas masing-masing. Sebelum itu, ingin saya maklumkan bahawa sesi latihan dan coaching saya dijalankan dalam bahasa mengikut pilihan peserta, sama ada bahasa Malaysia, English ataupun bahasa Indonesia. Latihan ini disediakan untuk semua peringkat dari beginner hingga advance. Jom, mari kita mulakan. Modul pembelajaran, agenda dan juga tujuan untuk setiap modul. Ini adalah modul pembelajaran untuk sesi latihan dan coaching. Akan saya perjelaskan di slide yang berikutnya. Topik pertama saya akan fokus kepada pengenalan mengenai fungsi dan navigasi dalam Microsoft Project. Ini adalah asas penting untuk setiap peserta supaya pembelajaran akan menjadi lebih senang dan efektif. Antara dua perkara penting di sini ialah Gantt chart view dan project ribbon. Dalam topik pertama, ia merangkumi bagaimana aktiviti projek dan sumber dikenalikan, juga mengalami aspek-aspek lain atau view dan bagaimana peserta akan diajar